Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ni jumpa lagi. Hari ni baru sampai, ni baru buka. Ni buang. Okey, hari ni ialah kita nak tengok point stainless steel 3.2mm. Okey, kita beli dekat Lazada sebab Shopee ni barang sikit, dia tak ada, dia cuma jual Skylon je tinggal. Jadi untuk kita beli mampu milik ni, kita terpaksa beli kat Lazada lah. Agak siksa jugalah dia punya shipping dia. Details dia memenangkan kepala. Okey, so kita beli 24 biji sebab kita punya Aero 24 batang. Okey, cikgu beli. Ini ialah OD dia ialah 4.8mm. Supaya ngam dengan shaft kita nak dia shaft tu dengan point ni. Sini ngam-ngam dia tak ada terjuih ke, terlebih ke. Okey, jadi kita nak tengok hari ni. Kita ada micro scale ni. Hidup lagi ni. Hidup lagi. Jadi kita tak ni, kita taraikan dia kosong. Okey, jadi kita nak letakkan, kita tengok berapa berat dia. Ini ialah 100 grain. Okey, 100 grain yang pertama. Yang kedua kita tengok agak konsisten tak? 100. Cuba jangan bernafas. Okey, 100. Okey, kita tengok lagi kat sini ada lagi tak? Tengok sebatang ni. Okey, ngam 100 grain. Jadi dia point yang bagus lah, dia konsisten. Harga dia ini 24 batang ni siap shipping RM71 je. RM71. Murah gila. Hoi, beli. Nanti link dekat dalam description. Ni lah untuk 3.2 sebab Shopee punya polisi dia tak boleh jual point sekarang. Tapi dia ada jual point Skylon. Skylon tu 100 lebih 12 batang. Jadi tak mampu lah. Okey, jadi kita nak pasang dan kita nak shoot. Dah, bye. See you in the next video. Bye.